Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Kami hari ini ada sebiji wajah, wajah MMC ya. So kereta ni datang nak overhaul sebab kereta underpower lah. Nak overhaul enjin dengan dia punya gearbox. Lepas tu kereta ni ada masalah wiring lah. Sebab kereta ni dulu dia bengkel lain banyak dah looping lah untuk wiring dia. Jadi dia akan datang dengan kami nak betulkan balik dia punya wiring lah. So wiring saya tidak boleh berjanji, saya akan cuba. Saya cuba dulu. Jadi baru bayar, tak jadi tak payah bayar. Jom kita tengok condition kereta. Okey, kereta warna nano grey ya. Body kit memang lawa. Tapi cuma itulah enjin. Enjin je tak lawa. Lepas tu aduh. Yang ni yang sakit mata ni. Banyak wiring looping lah ni. So jadi akan kita nak betul balik. Kita cuba dulu. Okey, kereta ni masalah dia ada Mastercard untuk nak hidupkan kereta. Kena situ baru boleh hidup. Okey, kereta dah boleh hidup. Tapi anda kena tengok dulu. Lampu meter ni semua tak menyala, yang gear punya. Lagipun bateri, walaupun kereta dah hidup, bateri lampu tak boleh padam. Anda boleh nampak, saya boleh tekan minyak. Tapi lampu semua tak ada. Bila masuk gear, masuk R, dia tendang. So apa kesan pun tak ada. You tengok, saya masuk sini, apa kesan pun tak ada. So jadi kena ambil masa lah guys. Wiring kena check boleh. Biasa ECU pun boleh jadi, yang auto ni. Macam-macam ada lah punca dia, kena check dulu. Okey, kita sambung nanti. Okey, halang-halang enjin kami sudah keluar. Tengok wiring dia. Kena betul balik lah ni. Okey, ni dia punya enjin. Okey, condition macam ni lah. Kita tengok. Condition memang karat. Ada banyak leaking. Jadi kereta ni nampak alternator macam baru tukar. Tapi alternator pun ada masalah. Lari current dengan lampu bateri menyala. Punca tadi saya check, dia tunjuk dekat alternator lah. Kita check dulu semula lagi. Guys, kereta ni dah boleh nampak sini. Oil pump semua bocor guys. Tengok. Tak ada pasir lagi. Water pump memang macam sudah tak ada pipas lah dalam. Guys, dalam banyak video saya sudah cakap, ini water pump yang skru ada panjang pendek. Kali ni pun lu tengok, yang skru panjang ni, dia dekat sini. Tapi dia pergi ikat dekat sini, tengok sampai dia punya blok. Memang skru sudah rosak, tapi dalam blok punya thread pun sudah rosak. Ini namanya orang panggil kerja tai ni. Geram betul lah, banyak video lah saya sudah masuk. Skru pun tak tahu macam mana boleh jadi pomen lah. Saya pun tak tahu lah. Tak kenal skru boleh jadi pomen ke. Water pump dah keluar. Tengok. Confirm skru dalam, confirm rosak. Memang janam dia punya thread. Ini dekat blok ni. Saya kena buat balik ni. Semua lebih kerja lah. Tengok. Guys, lagi kereta ni tak ada thermostat lah. Boleh nampak sini, tak ada thermostat. Memang datang tak ada thermostat. Piston ada goyang. Samalah. Sikit lah ada goyang. Tapi dalam-dalam tengok. Ini semua dah bakar ni. Salah. Tengok. Okey. Harap semua kita tengah kecai. Okey, nanti dah siap, kita sambung lagi buat pasang. Okey, salam sejahtera kepada semua kawan-kawan. Hari ni kami bermula nak pasang dia punya enjin lah. Blok semua kita sudah hantar rebok balik. Main bearing semua kita sudah tukar. Ni dia punya barang-barang lah. Oil pump, intake, oil sump, piston, crankshaft, semua kita dah standby. So jadi kita boleh pasang lah hari ni. Ni water jacket, kita pakai copper lah. Okey, crankshaft semua dah siap polish ya. Masuk. Okey. Tok kita sudah ikat 60. Oh, memang halus guys. Kita buat fitting memang terbaik. Okey. Piston kita pakai Japan quality ya, Japan ya. Piston kita pakai ART Japan. Okey, ini piston dah boleh nampak dalam ni. Dia ada tulis ni. ART Japan. Okey, piston 4 biji baru guys. Dah boleh nampak, semua dah pasang. Okey. Valve semua kita sudah tukar ya, tengok. Semua Japan punya. Made in Japan. Valve semua sudah tukar, head kita sudah skim. Okey, bahagian dalam semua kita sudah bersih ya guys. Tengok. Copper water jacket dah. Okey guys. Bahagian timing bell semua dah siap ya. Oil pump, water pump semua dah pasang. Belakang, intake sudah. Dah boleh nampak semua kita pakai water jacket copper ya. Housing thermostat rumah ni saya sudah tukar ya, kerana yang lama punya dia punya housing kurang cantik. Yang tempat nak pasang water pipe punya o-ring semua dah makan, besi pipe semua dah makan. So jadi kita tak boleh pasang water pipe. Sekarang water pipe semua kita sudah tukar. Boleh nampak. Macam inilah condition sekarang. Okey, thermostat kita pakai brand Tama. Original Jepun lah, dah boleh nampak sini, made in Jepun. Okey, ini dia punya barang guys. Kita pasang. Okey, enjin dah siap. Sekarang kami tengah buat gearbox lah. So clutch plate semua sudah tukar.
Tinggal nak pasang filter, nak tukar dia punya oil seal dengan o-ring sajalah. Okey. Gearbox kita sudah siap bawah, kita sudah pasang ni engine. Timing belt semua dah settle bagian. Alternator dah pasang. Semua dah siap dah. Tinggal nak masuk engine bay saja. Okey. Engine dah siap gantung dah siap betul. Macam inilah condition. Dia bahagian gearbox semua kita dah siap. So boleh masuk dekat engine bay lah hari ni. Harap minggu ni boleh siap kereta ni. Okey, kereta dah siap semua Kita dah siap. Coil plug K20 kita dah pasang. Lepas tu radiator kita pakai jenama SAT Boleh nampak sini jenama SAT. Alloy full alloy, baru punya. Yang lain-lain semua dah siap lah ni. Wiring semua kita sudah buat. Gearbox pun kita sudah buat. Cuma ni lah sakit mata sikit, tapi owner minta pakai macam ni saja. Sebab ni can filter dia baru beli. So dah akan datang dia nak tukar lah. So lain semua okey lah, kita cubakan hidup. Start. Alhamdulillah guys. Sekali hidup guys. Ini jalan, dia cantik, kadang kalah. Semua pun mantap lah. Okay guys, dalam video ni Ali ni ada berbahasa kasar. Ali minta maaf Okay, jika sudi tolong share video ni. Sekian, terima kasih. Bye MMC Garage.